Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Hari ini hari raya ketiga. Hari raya yang ketiga ni kami akan membuat korban. So saya nak tunjuk suasana korban di tempat kami. Jom ikut saya. Kita tengok lembu jap. Dah. Tengok lembu. Mana Yasin? Yasin dia akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yasin. Nampak muka. Ini anak saudara saya datang daripada Malaysia. Ingat tak dalam video Yang dia datang Malaysia juga. dah tukar baju, nak pergi sebelah lembu insyaAllah. Bukan saya sebelah, saya dia tengok je. Tolong sikit-sikit. Okay, lembu ni kakak saya kongsi dengan seorang makcik Kemboja untuk beli lembu ni buat korban. Lembu ni macam dia macam serah diri, dan dia sengaja jatuhkan diri dia. Tapi sihat, lembu ni okey. Nampak macam dia mempermudahkan urusan korban. Nampak macam rela dia korban. Okey, dah siap sembelih lembu. Harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala terima korban ini. Hujan. Hari ni hari Jumaat, kena pergi salat Jumaat lagi. Nak agihkan daging apa semua, kita kena siapkan awal lah. Jadi kita kena siapkan pengagihan daging korban ni sebelum Zuhur. Untuk laki-laki sempat pergi mandi, tukar baju dan pergi salat Jumaat. Sekarang ni dah tengah proses potong lembu. Kita apa ni, tengok sini, tengok camping Aidiladha. Orang dah tengah bakar arang, lepas tu je lagi nak bakar daging. Oh, cengkat lah. Tengok. Low lah. Macam kantan dah lah tak ni. Mai awak apa ni? Okey, makan bercangkung. Nghĩ giờ nín nó rau thì nín nha. Rồi ra con rượu giá xăng. Lo muốn thanh niên đi giúp nghĩa. Hau ke. Makan dalam keadaan bercangkung dah lah best. Tengok ni. Lama tak? Dalam tangan. Ya. Bé có muốn chồng cái. Apa perasaan Afari? Okey tak? Tak. Teruk betul. Dia orang masuk video pun tak boleh. Ada betul. Lepas tu kakak saya, mak saya duk tengah bincang pasal daging-daging yang kami bungkus letak dalam plastik untuk agihkan kepada orang miskin, jiran dan juga guru-guru. Tengah hujan pun enjoy tengok tu, cicak sama hujan.
Yang kapur yang banyak kan tu. Jangan yang buat dulu. Kita buat. Buat api. Ya. Sudah tolong apa bakar api untuk barbecue tadi. Mulut lagi laju daripada api. Orang bakar tak sempat siap lagi. Siap seketul dah habis. Kami bakar daging makan dekat tempat korban ni memang ada nikmat luar biasa, alhamdulillah. Jadi lepas makan ni kemas-kemas yang mana patut kena agihkan kepada tu. Lepas tu kebetulan dekat kawasan persekolahan kami ada nak buat bangunan baru, so ada orang bekerja untuk bina bangunan ni. Dia orang buat tempat penginapan dia orang kat sini. So kami pun bagi kat dia orang jugalah daging korban ni. Itulah suasana hari ni, raya yang ketiga. Tonton video ni seterusnya.